effort yang amat baik sekali. Amat baik. Dengan lakonannya, dengan penangkapannya, sinematografi, wardrobe dan styling dan sebagainya. Memang boleh enjoy. Bunyi gitar romantis, tidak sabar si gadis manis. Dengan lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat dengar dari sukaria. Sungguh merdu lagu ini, siapa mau boleh menari. Pilih satu dengan sendiri atau kasihkan manis. Kalau sudi mari kita menari. Ayo gitar berbunyi, menawan hati sedang berakhir. Oh rancaknya irama Mega Mika Sukma, gadis santruna, mau jadi teman gembira. Gitar solo dengan melodi, ikut tempo kalau menari. Sila adik sila ci abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang. Saya rasa style dia, approach dia, kalau kita tengok visually pun sangat cantik. Camera work dia pun sebenarnya kalau nak ikutkan, dia bukan camera work yang konvensional, tapi dia sangat cantik. Menawan hati sedang berakhir. Oh rancaknya irama. Saya Syed Johan selaku penerbit untuk filem Mencari Ramli mengajak semua netizen, penonton dan segala peminat-peminat P-Ramli, peminat filem untuk menonton filem Mencari Ramli. Hai, saya Mimi Lana. Saya memegang watak sebagai Yasmin di dalam Mencari Ramli. Jangan lupa menonton Mencari Ramli di pawagam berdekatan anda bermula 19 Juni. Hai, saya Hanzalini. Jangan lupa saksikan filem Mencari Ramli di seluruh pawagam berdekatan dengan anda pada 19 Jun 2025. Hai, saya Megat Syarizal. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai menyaksikan filem Mencari Ramli bermula 19 Jun di pawagam berdekatan dengan anda. Hai, saya Tony Yusof. Jangan lupa saksikan filem Mencari Ramli yang akan mula ditayangkan di seluruh negara, semua pawagam di satu Malaysia mulai 19 Jun 2025. Jumpa anda di sana. Bye. Beratnya